Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami bertiga akan membentangkan sedikit tentang isu semasa dan cabaran masa depan. Okey, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Amir Hakim Al-Kabli bin Abdul Jabbar dan rakan kumpulan saya yang bernama Anim Sofia binti Alang dan juga Ainur Syakirah Izati binti Narul Hisam. Dan kami bertiga daripada unit BM1. Okey, topik yang kami pilih adalah krisis ekonomi pada tahun 2008 dan 2009. Kami akan membincangkan tentang punca, kesan dan juga langkah kerajaan mengatasi masalah krisis ekonomi ini. Okey, kita pergi kepada pengenalan krisis ekonomi global 2008 dan 2009. Okey, krisis ini merupakan satu krisis kewangan global iaitu yang bermula di negara Amerika Syarikat pada sekitar tahun 2007. Krisis ini berpunca daripada masalah sektor perumahan dan juga keuangan, terutamanya apabila banyak pinjaman perumahan berisiko tinggi gagal dibayar oleh peminjam dan kesan daripada masalah ini telah memberikan kesan negatif yang banyak kepada ekonomi Malaysia kerana ekonomi Malaysia ni dia mengamalkan sistem ekonomi terbuka dan juga bergantung kepada perdagangan antarabangsa untuk berkembang. Dan krisis ini sangat popular sehingga banyak filem-filem Hollywood telah membuat cerita berdasarkan krisis ekonomi ini seperti cerita The Big Short, cerita Margin Call dan juga cerita 99 Homes. Okey, punca krisis ekonomi 2008. Krisis ekonomi ini berpunca daripada negara Amerika Syarikat, iaitu bermula pada tahun 2007, di mana apabila banyak institusi keuangan mengalami kegagalan akibat kemerosotan kualiti subprime assets. Okey, apa itu subprime asset? Okey, subprime assets itu merupakan pinjaman perumahan yang diberikan kepada peminjam yang berisiko tinggi. Jadi apabila ramai peminjam gagal membayar balik pinjaman mereka, nilai aset kewangan jatuh dan ini telah menimbulkan ketidakstabilan dalam sistem keuangan global. Jadi akibatnya, krisis keuangan ini merebak ke seluruh dunia dan menyebabkan kemelesetan ekonomi global. Okey, kita pergi kepada kesan krisis ekonomi 2008 terhadap negara Malaysia. Okey, yang pertama dari segi ekonomi kesan yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi Malaysia menjadi perlahan. Apakah maksud pertumbuhan ekonomi menjadi perlahan ni? Okey, maksud dia adalah perkembangan ekonomi sesuatu negara tu tidak meningkat seperti biasa dan aktiviti ekonomi seperti pengeluaran, perdagangan dan juga pelaburan serta penggunaan masyarakat semakin berkurang. Okey, dalam konteks krisis ekonomi 2008 ni, keadaan ini berlaku kerana kemelesetan ekonomi dunia telah mengurangkan permintaan terhadap barangan eksport dari negara Malaysia. Okey, apabila negara-negara utama seperti Amerika Syarikat, Jepun dan juga negara-negara Kesatuan Eropah mengalami masalah ekonomi, mereka akan mengurangkan import barangan dari negara lain. Jadi, ini termasuk negara Malaysia. Jadi, keadaan ini telah menyebabkan permintaan terhadap produk Malaysia seperti barangan elektrik dan juga elektronik, barangan minyak sawit dan juga produk pembuatan daripada Malaysia akan menurun secara mendadak. Jadi apakah kesannya? Akibatnya banyak kilang di Malaysia akan mengurangkan pengeluaran mereka. Apa sebab dia? Kerana permintaan pasaran di luar semakin rendah. Okey, selain itu, pelaburan swasta juga akan berkurang kerana syarikat-syarikat ini akan menjadi lebih berhati-hati untuk melabur dalam keadaan yang tidak menentu ini. Jadi, perbelanjaan pengguna, itu perbelanjaan masyarakat juga akan
turut akan menurun kerana masyarakat akan lebih berjimat cermat dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil ini. Jadi semua keadaan ini telah menyebabkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK Malaysia meningkat sangat sedikit, iaitu hanya sekitar 0.1% pada suku keempat tahun 2008. Okey, ini menandakan bahawa ekonomi negara Malaysia pada ketika itu hampir tidak berkembang langsung. Semuanya akibat daripada kemelesetan ekonomi global pada 2008. Baiklah, yang kedua, sektor pekerjaan. Krisis kewangan global juga memberi kesan kepada sektor pekerjaan. Apabila permintaan terhadap produk menurun dan pelaburan berkurang, banyak syarikat yang terpaksa mengurangkan kos operasi untuk pastikan perniagaan mereka kekal bertahan dalam industri. Banyak syarikat yang mengambil langkah untuk kurangkan kos pekerja dengan membekukan pengambilan pekerja baru dan memulakan pengurangan gaji dan waktu kerja lebih masa, serta terdapat juga syarikat yang memberhentikan sebahagian daripada pekerja. Jumlah pemberhentian pekerja meningkat kepada 12,590 orang pada suku pertama berbanding dengan puratus suku tahunan sebanyak 3,873 orang dalam tahun 2005 hingga 2008, terutamanya pekerja-pekerja kilang. Kadar ini menunjukkan kadar pengangguran meningkat kepada 4% pada suku pertama 2009. Yang ketiga, kemelesetan ekonomi pada tahun 2009. Pada tahun 2009, Malaysia mengalami kemelesetan ekonomi akibat daripada krisis kewangan global yang berlaku pada tahun 2008. Kemelesetan ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara menjadi negatif apabila keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia menguncup sebanyak 1.6%. Keadaan ini menunjukkan bahawa aktiviti ekonomi seperti pengeluaran, pelaburan dan perdagangan mengalami penurunan. Sebagai contoh, banyak syarikat yang menghadapi penurunan permintaan terhadap produk mereka. Manakala pelaburan daripada syarikat asing turut berkurang kerana keadaan ekonomi dunia yang tidak stabil. Baiklah, yang terakhir dari segi ekonomi, kemerosotan sektor pembuatan. Sektor pembuatan merupakan salah satu sektor yang penting dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, terutamanya melalui ekspor barangan seperti produk elektronik, komponen komputer dan peralatan elektrik. Apabila permintaan global menurun akibat krisis ekonomi, sektor ini turut terjejas dengan ketara. Sektor pembuatan di Malaysia menguncup sebanyak 8.8%, manakala pengeluaran kilang menurun sebanyak 11.1%. Contohnya, kilang yang menghasilkan komponen elektronik untuk pasaran luar negara akan menerima pesanan yang lebih sedikit berbanding syarikat antarabangsa. Keadaan ini akan menyebabkan pengeluaran kilang dikurangkan dan terdapat syarikat yang terpaksa kurangkan tenaga kerja atau hadkan operasi bagi kurangkan kos pengeluaran. Terhadap bursa saham tempatan. Pasaran saham tempatan mengalami kerugian hampir 300 bilion sejak Januari 2008. Punca daripada kerugian ini ialah rentetan daripada krisis kewangan Amerika Syarikat yang bermula pada tahun awal 2008. Kejatuhan Perdana Aras ini, Indeks Komposit Kuala Lumpur (IKKL) jatuh di bawah paras 900 mata. Petunjuk ekonomi ini pula, kejatuhan Indeks Komposit Kuala Lumpur (IKKL) ini menandakan Malaysia mula menerima tempias daripada krisis kewangan global yang sangat serius. Seterusnya, dari segi politik. Yang pertama, kerajaan meningkatkan campur tangan dalam ekonomi melalui dasar dan bantuan kewangan. Semasa krisis ekonomi global berlaku, kerajaan memainkan peranan penting dalam menstabilkan ekonomi negara. Kerajaan meningkatkan campur tangan melalui pelaksanaan
pelbagai dasar ekonomi dan pemberian bantuan kewangan kepada sektor-sektor yang terjejas. Langkah ini bertujuan untuk membantu syarikat dan industri agar mereka dapat terus beroperasi serta mengelakkan peningkatan kadar pengangguran dalam kalangan rakyat. Contohnya, kerajaan sediakan bantuan kewangan, insentif cukai dan sokongan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS bagi memastikan perniagaan mereka dapat terus bertahan walaupun keadaan ekonomi tidak menentu. Baiklah. Yang kedua, perbahasan politik mengenai pengurusan ekonomi dan kebajikan rakyat menjadi lebih aktif. Krisis ekonomi turut menyebabkan isu-isu berkaitan dengan pengurusan ekonomi negara dan kebajikan rakyat menjadi topik utama dalam perbincangan politik. Ahli politik, pemimpin kerajaan dan pihak pembangkang sering membincangkan langkah terbaik untuk menangani kesan krisis serta membantu rakyat yang terjejas. Perbahasan ini penting bagi memastikan dasar yang dilaksanakan benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Sebagai contoh, perbincangan dalam parlimen sering menumpukan kepada usaha untuk mengurangkan pengangguran, membantu golongan yang berpendapatan rendah dan merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga, penekanan kepada dasar ekonomi yang lebih stabil dan berdaya tahan. Krisis ekonomi global memberi pengajaran kepada kerajaan tentang pentingnya untuk membina ekonomi yang lebih kukuh dan mampu untuk menghadapi ketidaktentuan ekonomi dunia. Oleh hal yang demikian, kerajaan memberi penekanan kepada pelaksanaan dasar ekonomi yang lebih stabil, mampan dan berdaya tahan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan ekonomi negara terus berkembang walaupun berdepan dengan cabaran global. Contohnya, kerajaan beri tumpuan kepada kepelbagaian sektor ekonomi, pengukuhan sektor kewangan serta peningkatan daya saing industri tempatan di peringkat antarabangsa. Baiklah, yang terakhir dari segi sosio-budaya. Yang pertama, masyarakat lebih berhati-hati dalam perbelanjaan dan mengamalkan gaya hidup berjimat. Masyarakat pada ketika itu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan dengan menumpukan kepada keperluan, dengan memberi keutamaan kepada keperluan asas dan mereka mengurangkan perbelanjaan yang tidak penting. Sikap berjimat cermat ini menjadi satu langkah untuk hadapi ketidaktentuan ekonomi pada masa tersebut. Contohnya, masyarakat lebih cenderung menyimpan wang dan mengurangkan aktiviti perbelanjaan yang mewah yang tidak penting. Mereka juga memilih barangan yang lebih murah atau berpatutan berbanding barangan yang lebih mahal dan tidak mampu dimiliki pada ketika itu. Seterusnya yang kedua, kesedaran tentang kepentingan kestabilan ekonomi negara semakin meningkat. Krisis ekonomi global juga membuka mata masyarakat tentang pentingnya kestabilan ekonomi negara. Rakyat mula menyedari bahawa perubahan dalam ekonomi dunia beri kesan secara langsung kepada kehidupan mereka. Oleh itu, masyarakat jadi lebih peka terhadap isu ekonomi dan menyokong usaha kerajaan dalam mengekalkan kestabilan ekonomi. Sebagai contoh, masyarakat lebih memberi perhatian kepada dasar ekonomi kerajaan serta kepentingan menyimpan wang dan merancang kewangan dengan lebih baik. Seterusnya kita pergi kepada langkah kerajaan mengatasi masalah krisis kewangan ini. Krisis ekonomi global 2008 ini memberi kesan yang sangat signifikan kepada ekonomi Malaysia
terutamanya dari segi pertumbuhan ekonomi, ekspor, sektor perubatan dan pelaburan. Bagi menangani krisis ini, kerajaan Malaysia mengambil beberapa langkah strategik untuk menstabilkan ekonomi dan memastikan kestabilan rakyat terpelihara. Kita pergi pada yang pertama, iaitu pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi. Kerajaan mengumumkan pakej rangsangan ekonomi ini berjumlah 67 bilion yang bertujuan untuk merangsang aktiviti ekonomi domestik. Dana ini digunakan untuk membiayai projek pembangunan infrastruktur, memberikan bantuan kepada sektor perniagaan serta menyokong golongan yang terjejas akibat kemelesatan ekonomi global. Pakej ini bukan sahaja bertujuan untuk meningkatkan permintaan dalam negara, tetapi untuk menghidupkan kembali keyakinan pelabur dan pengguna. Kita pergi pada yang kedua, iaitu fokus kepada pembangunan infrastruktur. Salah satu strategi utama adalah untuk menumpukan pelaburan kepada pembangunan jalan raya, jambatan, kilang dan projek pembangunan lain. Projek-projek ini memberikan impak langsung kepada ekonomi kerana ia dapat mewujudkan peluang pekerjaan untuk rakyat. Contoh, kalau syarikat yang bekerja ni tak ada income, maksudnya tak ada pendapatan masuk, so takkanlah rakyat nak bekerja kat syarikat tu kan, misalnya rakyat akan dipecat dan rakyat ni dia jadi sebatang kara, maksudnya rakyat ni dia tak ada pendapatan tetap. So, kalau kita wujudkan pembangunan infrastruktur, dia secara langsungnya dapat membuka peluang pekerjaan untuk rakyat untuk mencari duit makan minum mereka. Okay. Seterusnya, secara langsungnya dapat meningkatkan pengeluaran sektor pembinaan dan secara tidak langsung dapat merangsang pertumbuhan sektor-sektor lain yang berkaitan. Dengan cara ini, kerajaan berusaha untuk mengurangkan kesan kemerosotan ekonomi kepada rakyat dan syarikat. Okey, kita balik kepada yang ketiga, iaitu sokongan kepada sektor perniagaan dan rakyat. Kerajaan ini telah memberikan bantuan kewangan dan rangsangan kepada syarikat, terutamanya yang terlibat dalam ekspor serta menyokong golongan yang paling terkesan seperti pekerja dan peniaga kecil. Langkah ini bertujuan untuk menstabilkan pasaran perniagaan, mengurangkan risiko kehilangan pekerjaan dan memastikan bahawa ekonomi negara tidak terus merosot. Yang keempat, memastikan kecekapan dan integriti pelaksanaan. Selain menyediakan dana, kerajaan juga menekankan kepentingan kecekapan pelaksanaan projek dan integriti pegawai awam. Dengan memastikan projek dilaksanakan dengan cepat dan berkesan, dana dapat digunakan secara optimum dan manfaat pakej rangsangan ekonomi dapat dirasai oleh rakyat serta pelabur. Tindakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keyakinan rakyat terhadap kerajaan dan mengurangkan kritikan politik yang mungkin timbul akibat kelewatan atau penyalahgunaan dana. Macam kita ada contoh, kalau kerajaan ni lambat tubuhkan sesuatu, mesti rakyat ni akan kritik kan, macam lambatlah kerajaan dia buat kerja apa semua, mesti macam tu. Okay. Kesimpulannya, krisis ekonomi 2008 bermula akibat kegagalan institusi kewangan di Amerika Syarikat yang berpunca daripada masalah subprime mortgage. Krisis ini merebak ke seluruh dunia dan menyebabkan kemelesatan ekonomi global. Malaysia turut terjejas melalui penurunan ekspor, penguncupan sektor pembuatan serta pertumbuhan ekonomi yang negatif pada tahun 2009. Bagi mengatasinya, kerajaan melaksanakan pakej rangsangan fiskal yang besar bagi merancang semula aktiviti ekonomi dan memulakan keyakinan pasaran. Sekian daripada kami. Sekian, terima kasih.